bersinar-sinar tak hari ni? Bersinar lah sebab dalam episod Best Ni Nak Lukis Apa hari ni, Kak Ain nak ajar macam mana adik-adik boleh lukis bintang. Okay, kalau adik-adik nak lukis bintang macam Kak Ain tunjuk ni, adik-adik perlukan apa? Betul. Perlukan pemadam, pensel, kertas. And then pensel colour juga. Kalau dah ada semua tu, jom Kak Ain tunjuk macam nak lukis bintang comel macam ni. Dulu kita buat dots. So, ada 5 dots. Ini sebenarnya pulang siapa yang dah nak guna pembaris boleh sambil guna pembaris. Connectkan dot sini dengan yang bawah. Lepas tu dot yang bawah ni kita tepi. Lepas tu yang ni tarik ke tepi. Ya. Salah. Padam balik. Tarik dari sini. Sini ke sini. Ini turun bawah. Actually kalau nak senang, adik-adik boleh guna pembaris tau. Sebab tak ada pembaris, so kita freehand. Lepas tu yang ni paling last ni sambung sini. Jadi betul bintang. Lepas tu makin kita buat lukis balik bentuk bintang kan betul bulat yang comel kat luar. So macam ini sebagai guideline. Sorry. Bulat sini kalau nak lagi comel kita guna pembaris tu. Lihat sini. Siap. Lepas tu yang dekat dalam ni boleh padam sebab dia dekat show. Lepas tu kita nak tambah muka dia. Ini ikut kreativiti ada dia nak lepas muka dia macam mana. Kita lukis muka ni. Jadi bintang Mickey Mario macam tu. Terus sini macam ni. Iris. Macam pelik. Kita kita tambah sparkle bintang-bintang kecil. Kita buat kat macam ni. Kalau nak senang buat urut T dan yang tambah sini, ini tambah sini, ini tambah sini, sama je. Ini macam sini. Lepas tu kalau aku kita nak applykan dia supaya kita warna nanti dia cantik. Apa lagi
Siap. Asyik bintang. Senang tak nak lukis bintang macam ni? Kalau ada senang, ada boleh dapatkan juga buku melukis angkasa ni dekat www.bestnya.com.my. Kalau dah dapat, bolehlah lukis kali ni dengan kain. Betul tak? Kalau adik-adik suka video tutorial macam ni, nak lagi, adik-adik boleh subscribe dulu si Bestnya, like dan jangan lupa share tau dekat kawan-kawan adik. So nanti diorang pun boleh lukis kali, betul tak? Kalau macam tu, akan pergi dululah. Bye!